Okay, motor Abang Faisal pun dah siap Dia buat basic service B. So jom kita tanya dia apa perbezaan sebelum dan selepas. Bang, macam mana bang? Saya rasa okey lah sebab sebelum ni dia macam ada macam susah sikit lah nak masuk gear apa semua tu. Lagi satu sebab itu saya perasan dia punya air coolant tu dah kurang. Jadi fikir-fikir sebab alang-alang nak balik kampung sekali kan, dia sekali jalan terus lah tukar minyak hitam apa semua, cuci kotak angin apa semua. Saya rasa okey lah, sedap lah. Saya yakin lah nak balik jauh-jauh ni. So tak salah pun servis Berkala ni. Korang tengok je package yang aku tunjuk kat atas ni. So jumpa anda lagi di Nik Motorsport, pusat servis standard Kelang Anda. Yang model jangan datang standard saja.